Siapa dia ada bak sawat ikan hengrat, patu orang hodok tunggu nak turun baru atau walung tabian baru nak buka ni, mari dengar klip ni bersama reh. Kita tahu sikit reh, maklumat ni saya ambil daripada Anwar Chat Hai reh, tak ada rekod sendirilah. Saya ambil, saya buat kesimpulan kepada fak kita reh. Dia yak gini, kata bak sawat ikan hengrat ni, dia kenyok masa weh. Itu leun masa gi reh. Tetapi dia tak royak mari lagi kata tepat berapa reh. Hak ceraknya leun masa dulu bagi orang hak nak turun bak sawat ikan hengrat hak baru reh. Dengan sebab dua perkara reh hak dia yak mari tu, satunya kerasukan Klang reh minta masa kenyok tu dia nak pesak semula bagi orang hak ada bak sawat ikan hengrat hak loloning reh. Dia nak pesak semula kata demon ni duduk dalam syarat-syarat dia rok gi reh. Sebab bak sawat ikan hengrat ni dia tak biasa pesak mari lagi reh. Lepas mari 4-5 tahun dah. Satu lagi dia yak kata kalau ada turun bak sawat ikan hengrat pada tepat 25 bulan Persepakum ni, jadi nak simbung dengan Kulakreng Plus reh. Dia takut rakyat kita ni jadi cacuk, jadi tukar takir gi mari reh, ket kuam sapsun. Lepas tu orang hak ada dah learning reh, hak ada bak sawat ikan hengrat tu tak nak buat gapo. Pada tepat 1 bulan Mitunayun ni, hak ni boleh 1000 kok. 1 bulan di masa semua 4 bulan reh. Capo jadi 4000 kok. Mituna kadang-kadang Singha Kanya reh. 1000 kok sebulan reh. Lepas tu duit dia pakai tu ikut nak pakai berapa kok pada satu hari. Dia tak support dengan Kulakreng Plus reh. Hak ni Kulakreng Plus ni dia royak kata kena pakai tak lakah pada 200 kok. Tetapi hak bak sawat ikan hengrat ni ikut kita nak pakai berapa kok sehari reh. Kalau kita nak pakai duit awal bulan 500 kok, akhir bulan pula 500 kok, capo jadi 1000 kok, hak ni ikut kita reh. Tetapi duit ni tak ada akhir capo kepada bulan depan reh. Makna kata mai mikan saksum ni dia tak pai. Kalau ada maklumat baru mari pula berkenaan dengan bak sawat ikan hengrat ni, kata dia nak buka pada tepat berapa tu, nanti saya boleh lagu mana, saya akan nak mari sapa, nak mari kongsi kepada khuaita semula reh. Siapa dia rasa ada faedah video ni, jangan lupa reh, share, sebar kepada saudara kita. Okey, wassalam.